Sebelum ini kita memang ada jadi kita punya customer dalam 13 orang. Tapi selalu saya pergi Kota Raya, saya bincang dia orang kasih balik. Ini kedai Chinatown dengan Kota Raya memang. Dia abang yang itu kerja hotel pun dia pun kena. Di tempat yang sama ke kedai yang sama? Dia itu Kota Raya, semua kedai sama. Kalau ini orang scammer, besok lain orang. Dia Tim lah. satu tim dia. Kita punya customer banyak kena, saya selalu pergi sana. Lepas tu saya suruh cakap, saya call polis, dia cakap, okay, settle. Tapi semalam punya cerita dia lain. Semalam dia cakap, you go report lah. You go report, dia panggil polis pun saya tak ada hal. Seorang pegawai penyiasat bila Encik Kanan nak buat aduan, pegawai penyiasat tersebut telah mengeluarkan kata-kata yang kasar dalam bahasa Tamil bahasa Tamil kepada Encik Kanan. Dan isu ni melibatkan di mana Encik Kanan adalah sebagai memiliki syarikat agensi pelancongan di mana pelanggan beliau adalah seorang warga Pakistan, telah pergi ke Kota Raya nak beli SIM card. Apabila beli SIM card, pekerja kedai itu telah menekan warga Pakistan tu, di mana seolah-olah benda ni scam lah. Paksa warga Pakistan tu bayar sehingga 600 lebih nak dapatkan SIM card. Sebenarnya warga Pakistan tu nak guna untuk sebulan je, sepatut kena bayar RM58. Jadi apabila Encik Kanan bantu warga Pakistan, ialah warga Pakistan tu pelanggan beliau, mendesak kedai tersebut, akhirnya kes ni dah sampai ke polis. Jadi apabila Encik Kanan cuba nak bantu warga Pakistan sebagai seorang pelancong yang datang ke Malaysia, dan sewaktu nak membantu, pegawai penyiasat tu seolah-olah menakut-nakutkan Encik Kanan. You ni siapa? You ni gangster ke? Apa hal you masuk campur dalam urusan ni dan sebagainya. Padahal dia ada hak sebab pelanggan beliau. Jadi ini melibatkan soal integriti. Jadi saya bukan nak bermusuh dengan mana-mana anggota polis, tidak. Tapi kita kena jagalah imej negara kita. Kejadian ini semalam kita punya guest tanggal 6 lah, dia ada pergi dekat Kota Raya. Dia pergi Kota Raya, dia ada beli SIM card. Mula-mula dia masa beli SIM card, yang orang kedai Chinese tu dia bagi tahu ini SIM card RM58. Bila dia beli tu SIM card, dia cakap 30 hari data. Bila dia beli tu SIM card, dia pegang dia punya pasport. Dia tidak mau bagi pasport dengan customer kita. Dia cakap, you nak kena bayar RM669 baru you boleh dapat pasport. Customer tiba-tiba datang dekat office. Dia cakap dengan saya beli SIM card dalam RM669. Lepas tu saya terus tanya dengan dia, you ada pergi kedai tu? Ya, saya ada pergi. Lepas tu saya dah laporan polis. Dia tunjuk dekat surat ini dengan saya. Lepas tu saya cakap dengan dia, oh okey, saya tahu ini jadi kejadian mana, Kota Raya. Saya cakap tak apa, macam ni saja, saya bawa you pergi ke sana, nanti saya bincang dengan kedai owner, nanti kalau dia boleh bayar, okey, kita settle. Lepas tu saya dengan customer saya, kita pergi ke kedai itu, saya tanya dengan dia baik-baik. Saya ada lagi dia punya video. Saya tanya, bang, saya punya customer ada beli SIM card tak? Dia cakap, ya ada. Dia tanya saya siapa? Saya cakap, saya dia punya agent, saya travel agent bang. You tanya dia lah, dia beli apa? Lepas tu dia tanya dengan guest, saya tanya, what you buy? He say, only SIM card. Lepas tu dia tanya dengan itu kedai orang Chinese. Okay bang, dia beli SIM card kan? Ini package-nya apa? Lepas tu dia buka dia punya telefon, dia buka pergi dekat setting, dia buka 5GB, dia tunjuk, saya jual dengan dia 5GB. Saya cakap dengan dia, bang, beli SIM card RM10 pun 5GB ada bang. Ini takkanlah datang RM669. Saya mula-mula call Bukit Aman. Pegawai itu mula-mula dia kata dengan saya, kalau polis tidak ambil tindakan, kamu report balik atas nama polis. Saya dah cakap, saya ni travel agent, kemalukan kita punya negara semua saya sudah bagi tahu. Lepas tu dia cakap, kalau dia tidak ambil tindakan, you report balik dengan atas nama polis. Lepas tu saya call yang pegawai itu.
dapat dia punya nombor, saya call dia. Saya tanya, saya cakap bahasa, dia orang India. Saya cakap dengan dia, "Sir, I am travel agent. My guest got like this issue." Lepas tu dia cakap, "Apa-apa saya tak ada dengar." Saya cakap, macam ni, saya ada dekat sini, saya ada tadi bicara dekat satu officer, dia cakap suruh hantar anggota. Lepas tu dia terus marah. You ingat apa? You ni gangster ke? Kenapa you pergi dia punya kedai? Saya cakap, "Sir, saya harus mau pergi, itu saya punya customer. Saya mesti mau kena pergi tanya sebelum ni ada pernah jadi macam ni. You sudah report, you datanglah balai. Kenapa you pergi dia punya kedai? You gangster ke?" Dia tanya ulang alik macam tu. Saya cakap, "Bukan, saya bukan gangster. Ini saya punya customer. Saya mesti mau kena tanggungjawab." Tengok itu yang pegawai itu ada 4 kali call dengan saya. Lepas tu saya terus ambil, saya call balik. Saya cakap, "Encik, saya mau datang." You tak boleh datang ke sekarang? Saya mau tunggu sama you ke? Saya cakap, okey, encik, saya datang. Lepas tu saya bawa saya punya customer terus pergi ke IPD. Bila saya naik, yang orang Chinese tu turun. Lepas tu dia tiba-tiba dia tunjuk dia punya telefon, yang kedai Cina tu, dia bagi dengan dia satu video. Dia beli SIM card, dia letak satu buku resit macam ni. Dia letak earphone punya box baru dekat sini satu. Dia itu yang kedai owner tu, dia ambil video macam ni. Suruh customer sign, dia ambil video macam ni. Lepas tu dia tidak bagi receipt dengan customer. Dia cakap, "Okey, settle, you go." Kita duduk dekat luar. Dari pagi saya tak ada makan sarapan. Customer sudah makan lah, tapi saya sibuk, saya tak ada makan. Sampai pukul 5 saya duduk dekat luar. Lepas tu itu pegawai dia jalan sini, jalan sana, dia tak mau layan. Dia ingat kita macam anjing. Lepas tu saya terus masuk dia punya bilik. Saya tanya, "Sir, saya ni lapar. Saya boleh turun makan tak? Nanti bila you nak panggil kita lagi statement?" Dia cakap, tak ada. You sekarang pergi Kota Raya. You pergi Kota Raya, you tunggu sana saya datang. Kita pergi Kota Raya. Sampai dia itu pengarah datang. Itu dia masa beli telefon SIM card tu, dia ada letak barang sini satu, letak ada barang sini satu. Kalau orang tengah-tengah buat apa-apa, memang saya pun tidak nampak. CCTV ada sini satu, sini satu. Lepas tu itu pegawai kata dengan saya, yang kedai owner tu, dia cakap, "Kita ada CCTV, tapi kita punya rekod sudah losak." Pegawai itu bang, macam biasa saja. Kita memang boleh rasa dia macam biasa saja. Orang yang buat salah, dia tidak marah dengan dia, tapi dia marahnya saya. Dia tanya saya, "You siapa? You mau buat sibuk?" Saya cakap, "Saya ni travel agent. Ini saya punya customer." Dia cakap, "Lu tak payah sibuk lah." Dia tekan sama saya. Dia cakap, "You punya IC nombor apa? Bagi you punya IC nombor. Lu orang mana?" Lepas tu dia cakap memang kurang ajar. Dia macam kita bayar teks, dia yang dapat gaji. Tapi dia patut dia mau kerja untuk rakyat, tapi dia tak kerja untuk rakyat. Saya malu lah bang. Kita cakap saya malu. Kes semalam jadi satu, sekarang ini dengan dia. Sampai sekarang pegawai tak datang. Nasib baik dia punya alert tak sudah sampai. Harus pegawai mau call dengan dia, "Okey, you dekat mana?" Ini bukan orang Malaysia, dia foreigners dari London. Saya lagi cakap dengan anggota. Saya cakap dengan dia, "Anggota macam ni lah. Saya pun tak mau pening kepala, saya punya customer pun tak mau pening kepala. Kita settle sini saja. Suruh dia bayar, saya pun balik, tu customer pun balik." Saya akan bawa isu ni kepada Menteri Dalam Negeri untuk tindakan selanjutnya.